Hey guys, nak cerita kat korang something. KL kalau hujan, jam dia memang teruk. Sampai saya berhenti kat tepi sebab penat. Keluar office pukul 6, tak sampai-sampai dah gelap. Ini traffic light, kena berhenti sebab color merah. Sementara tunggu traffic light hijau, aku nampak ada group lelaki baru balik daripada kerja. Aku rasa diorang pun baru habis kerja macam aku. Tapi diorang senang jalan kaki, tak ada jam. Jalan sikit lepas traffic light, merah lagi. Ada traffic light lagi. Bila nak sampai rumah ni? Ni traffic light ketiga. Merah juga. Bila nak sampai rumah ni kalau tak hijau? Bontot dah ke matu dah ni. Aku jumpa lagi traffic light. Masih merah. Tak tahu nak buat apa dah. Agak-agak pukul berapa nak sampai rumah ni? Tiba-tiba dalam jam ada ambulans nak lalu. Aku bagi laluan. Aku pun ke kanan. Orang yang dalam ambulans tu aku doakan disembuhkan segala penyakit dan dipermudahkan segala urusan. Lepas dah bagi ambulans tu lalu, traffic light pun dah hijau. Aku pun jalan drive, jumpa lagi traffic light. Masih merah. Kena berhenti lah. Jalan drive nak dekat sampai, traffic light lagi. Merah lagi. Kaki dah keras, sejuk, dah terkencing. Semua ada. Alhamdulillah. Sampai juga rumah. Kemas-kemas beg, bawa keluar barang dalam kereta, balik rumah, nak kencing, nak berak, nak mandi, nak solat. Itu je guys. KL kalau hujan, jam memang teruk. Tambah-tambah waktu kerja ataupun hari Jumaat ataupun Isnin. Okay guys, itu saja. Bye bye.